Scammer digunakan AI untuk palsukan suara dan imej Lim Guan Eng. Yes, sekarang ni AI memang boleh tiru suara orang. Deepfake macam ni bukan main-main je, sebab dia boleh buat korang semua percaya benda yang bukan-bukan. And benda sekarang ni adalah real life tau. AI sekarang ni bukan setakat untuk buat gambar cantik untuk IG atau tolong korang buat essay untuk hantar kepada cikgu korang macam assignment lah. AI dah boleh tiru suara, tiru muka, dan apps-apps macam Eleven Labs, Midjourney, ChatGPT ni, they are accessible kepada semua orang. Siapa yang jadi mangsa? Bukan politician je. Kita dapat phone call, maybe nombor dia lain. Tapi suara ayah kita kata, boleh tak hantar duit kepada akaun kau ni? Ayah sekarang ni emergency overseas, terpaksa pakai nombor luar, tolong hantar duit. kita pun hantarlah sebab dengar suara pun lebih kurang sama. Dekat EU ya, Eropah ya, dah siap tulis AI Act. Ini adalah undang-undang yang paling lengkap pasal AI dekat dunia. Dan dekat UK pula, tengah set up AI Safety Institute, satu pusat khas, dibuat untuk pantau risiko AI. Tapi dekat Malaysia, kita masih blur-blur. Apa lagi yang kita nak tunggu? Rugi berjuta-juta ringgit baru nak buat something ke? And I bukan nak takutkan korang semua. Cuma kalau kita tak buat undang-undang kita sendiri, online scammers akan teruskan dia punya game. Dia akan belajar tools-tools yang baru untuk lebih menipu kita dan rakyat kita. So kita perlukan Akta AI Malaysia. Bukan tahun depan, bukan later, tapi kena start daripada sekarang juga. Kalau negara maju dah start lindungi dia punya rakyat, bila Malaysia nak buat? Takkan nak tunggu politician dah rugi, dah jadi mangsa, baru kecoh, barulah parlimen nak bergerak. Untuk korang pula, apakah pengalaman korang nampak satu video tu, nampak sangat macam AI, ataupun maybe korang tak kenal pun untuk AI, dan maybe korang tergerak hati untuk ditipu, ataupun memang dah kena tipu pun melalui AI tersebut. Cuba cerita sikit.